pada aku senang je. Who break the communication? Kau break the communication and then kau tak cakap dengan aku apa benda, maknanya aku dah hilang respect, tau tak? Sebab dulu kita rapat. Bila benda macam ni melibatkan duit, kau jauh, lepas tu sampai kau buat bodoh, aku hilang respect. Sorry lah. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kali ni dengan Tok Ayah. Bersama dengan Tok Ayah hari ni ada Farah Ahmad, seorang pelakon yang berbakat besar, dan dia ada cerita sikit nak kongsikan dengan Tok Ayah. Jadi apa cerita Farah? Itulah apa cerita ni. Apa cerita sebenarnya ni? Aku tengok dekat Facebook ni, tengok kau ada isu dengan penerbit ni pasal payment arwah Pit tak bayar apa semua. Apa cerita itulah. Ni? Aku tak faham lah. Sepatutnya benda tu tidak akan berlaku sebab yang melakukan perbuatan tu adalah orang lama, orang yang start daripada bawah, yang tahu asam garam yang dia pernah lalui. Tapi bila korang di tempat yang alhamdulillah selesa, kau buat kat orang bawah macam tu. Kenapa penindasan? Penindasan. Kau rasa macam ditindas lah? Ya, bukannya tak kenal, bukannya tak boleh cakap, tapi yang paling ralat, laki aku dah tak ada kot. Aku bukan fight dari segi nak duit tu sangat. Alah, kalau berapa pun benda tu takkan bawa sampai mati pun, dalam berapa tahun pun habis duit tu. Faham tak? Masalah sekarang itu adalah hak anak aku, hak mak mentua aku, yang perlu aku lunaskan tanggungjawab. Sebab secara automatik bila Pit dah tak ada, aku yang bertanggungjawab. Aku nak melunaskan tanggungjawab. Benda tu je, sebab arwah tak ada meninggalkan apa-apa masalah dari segi hutang itu ke, hutang rumah ke, hutang apa ke, apa benda tidak ada. Memang clean dah perjalanan tu. Tiba-tiba ada sangkut benda ni. Aku rasa macam sepatutnya orang yang kita rapat, orang yang kita kenal, takkan timbul benda ni. So memang aku percayalah, don't trust anybody, even your family or kawan rapat, don't trust. So macam mana benda ni boleh, maknanya sebelum ni senyap je kan, maknanya selepas arwah meninggal, sebab aku senyap je. Sebab masih orang kata think positif, masih berkeperimanusiaan, sebab kita masih lagi memikirkan, sebab kita kenal ahli keluarga. Okey, dan aku memang mengharapkan benda yang orang kata come talk to me, what's wrong with you. Okay, suddenly kau blah, tak cakap, apa diam. Bukan aku nak terhegi-hegi. Aku bukan sejenis yang duit aku mana? No. Tapi bila orang mengambil kesempatan atas kita punya diam, silap lah. So yang kau start untuk tulis kat Facebook tu pasal isu tu puncanya sebab dia silent lah, atau dia ada? Tak, punca dia silent je, dan memang aku memang diam. Dan dia pun diam. So apa berlaku lepas kau dah punca dia sebenarnya aku makan nasi lemak je tadi dalam kereta. Aku tengah makan nasi lemak. Aku sekarang habit memang lepas hantar anak, beli nasi lemak kat tepi jalan, minta sudu, parking betul-betul depan rumah, tengok rumah, makan nasi lemak, dengar Ikim ya. Ikim macam mana buat? Dengar-dengar apa tu? Start satu status sebab kira hari. Sebab kita orang memang macam mama also kira hari. Tapi aku taklah update tiap-tiap hari bagi tahu orang berapa hari. Itu mama punya style. Aku update terus sampai ke saat. 9 bulan babe. Atas alasan apa? Tak cakap, tak apa. Keterlaluan lah. Tu aku just update itu je satu. Bila satu keluar, tiba-tiba kiri kanan cucuk, lagi satu keluar. So 10 status satu hari dalam masa dalam 1 jam. Dengan isu yang sama? Isu yang sama. Ramailah orang call, ada yang jawab, sebab ramai yang tahu. Kawan-kawan semua memang menunggu aku bersuara. Bukan kawan Pit adalah kawan aku juga. Bukan director saja, kru semua tu semua kawan aku juga. So diorang tahu pasal benda ni. Dan ada beberapa orang yang datang kat kedai tanya, diorang terkejut benda ni tidak selesai lagi. Diorang ingat dah selesai.
Sebab dah lama. Aku pun ingat dah selesai dah. Sebab aku diam. Sebab aku macam, orang kata think positif. Kalau orang kata aku tak sabar, kalau korang duduk kat tempat aku rasa korang lagi tak sabar. Faham. Kan, bila pada aku senang je. Who break the communication? Kau break the communication and then kau tak cakap dengan aku apa benda, maknanya aku dah hilang respect, tau tak? Sebab dulu kita rapat. Bila benda macam ni melibatkan duit, kau jauh, lepas tu sampai kau buat bodoh, aku hilang respect. Sorry lah. Kalau dia nak balas ke apa, lantaklah nak balas, aku dah jadi Setakat ni dah balas, dia ada respon. Suddenly petang tadi staff dia ada Roger. Aku cakap, aku up status baru nak tanya ke? Tak adalah, tak tahu pun pasal status. Industri ni, babe. Wow. Korang orang production berlakon, kita orang pelakon kat depan menipu penonton. Dia orang berlakon dekat belakang kan, dekat kan? belakang tabir. Kita bukan baru semalam. Bukan semalam Assalamualaikum saya nak masuk dalam industri ni, tidak kan? Silap lah. Tapi isu ni memang orang kata yang berlaku kat engkau ni, aku rasa bukan berlaku kat engkau je kan. Maknanya bukan producer yang sama, tapi mungkin orang lain pun ke ada, apa banyak KK yang macam ni, yang aku rasa macam pelakon ni sentiasa jadi sentiasa jadi tunggangan dia orang kan, jadi dia orang punya ni je, nak pakai nak guna kan, kau ni betul. Bila ni bukan pelakon je, pengarah pun sama kan, kru pun kena kru. Sama, dia ibarat dalam industri ni semua orang kena. Aku tak faham, kadang bukanlah aku tak setuju dengan terms of payment ke apa, dia ibarat macam kalau kau dah buat kerja, kita dah selesaikan kerja kita, so bayar. Kenapa kau nak hold, kau nak kata ini itu bukan masalah kita, sebab kita dah deliver kerja kita. Ya, faham. So dalam balik pada kes tadi, producer tu maknanya tak ada kontrak, maknanya tak ada buat deal dalam kontrak ke yang mengatakan bila nak bayar. Itulah kontrak tu bila diubah tanpa persetujuan, yang arwah ada cakap tu, kita first meeting, diorang dah tahu, tiba-tiba yang second kontrak tu diorang bagi, benda tu dah diubah. So kau tak boleh harap aku sign. Dia hantar surat minta engkau sign lah kontrak baru ni. New kontrak yang baru. Dah terms dia sudah diubah. Kau ada kontrak lama maknanya, sebab tu kau tahu ada perubahan maknanya. Okay. Bukanlah aku nak macam lembu cucuk hidung. Sebab benda tu bukan aku punya. Tapi itulah, kontrak ni memang satu benda yang penting kan? Sangat penting. Aku dah banyak kali, tak tahulah kalau dengan kau pun aku akan cakap. Aku memang galakkan kalau boleh kontrak tu kena ada before kita start kerja, tau. Selalu production buat kontrak 1 week after baru bagi, ataupun nanti dan make sure kontrak korang stamping. Korang percayalah, kawan baik macam mana pun kena make sure, because we don't know what going to be happen. Kita manusia dan kita sendiri pun tak tahu perangai kita bila sampai situasi macam tu, kita tak tahu. So it's better kita orang kata berjaga-jaga. Bukan nak salahkan dorang, sebab kalau kita nak salahkan side production management, kita punya side macam mana? Kita pun tak berhati-hati, kita pun mengiyakan dan merelakan memberi ruang untuk dorang leka. Trust. Aku rasa sebab kadang-kadang kita terlalu berpegang pada trust. Kita bekerja dengan trust. Aku pun kadang-kadang kalau buat projek dengan kawan-kawan yang kita dah kerja sebelum ni, yang kita dah kenal, kadang-kadang soal kontrak tu kita letak nombor 2. Tak betul ke? Tapi bila benda ni berlaku, kan? Kau rasa kawan? Sebab ini pun kes kawan juga kan? Ya, dia bukan kawan dah, family members kot. Sampai ke level family members? Tak adalah, maksud aku keakraban tu dah macam family members, kau faham tak? Bukan maknanya dah melangkaui kawan kan? Lebih pada tu. So sekarang apa tindakan kau? Tindakan aku tengah menunggu side sana. Kata aku memang lawyer aku akan aku dah bagi lawyer aku uruskan semua, sebab daripada awal pun memang dia dah aware dengan masalah ni. So memang kita menunggu lawyer akan bercakap dengan diorang sebab aku di sini dah tak boleh lah. Tapi aku rasa better through lawyer, orang ketiga, maknanya daripada
engkau sendiri yang nak pergi ke sana sebab aku kalau boleh nak benda ni selesai secara baik. Tu kontrak tu tukar banyak ke atau banyaklah dia tak masukkan benda-benda yang sebelum ni lah. Dari segi payment and share lah. Payment benda the main thing lah. Yang itulah yang tukar. Maknanya kontrak dulu gaji lain, kontrak sekarang gaji tak sama. Kalau ikutkan yang dia suruh kau sign tu. Kalau ikutkan arwah minta lain dengan amount share yang lain, so benda tu jadi lain, ada perubahan sedikit yang aku rasa sepatutnya kau kena bincang dengan aku dulu, adakah aku setuju atau tidak sebelum korang nak buat benda tu. Sebab before this kau boleh bincang kot. Kenapa tiba-tiba suddenly kau hantar staff kau cakap sekian ni, kata lah kalau kau hantar staff, aku hantar lawyer lah. Sebab kau tak bersedia cakap dengan aku, that's it lah. Faham. Aku hanya menjalankan tugas untuk hak yang sepatutnya aku ambil. Aku tak ambil orang lain punya. Aku hanya untuk hak engkau. Ya, berusaha yang hak pit sepatut dapat tu. Dia ibarat jahat. Dia dah tak ada itu yang maksud kau awal tadi, maknanya arwah dah tak ada. Tak ada orang nak fight untuk dia dan kau merasakan bahawa engkau lah yang perlu untuk fight untuk dia. Faham? Siapa lagi nak fight? Iyalah. Faham. Itulah aku harap benda ni dapat diselesaikan dengan baik dan kau akan dapat balik tuntutan kau terhadap dia dan si producer ni juga akan jumpa kau dan settlekan benda ni cara baik lah sebab aku rasa benda ni boleh settle dengan cara baik. Betul. Sebab bila kau break the communication, macam mana kita nak settle problem? But korang jangan bagi tahu aku alasan duit tak ada. Sebab ni 6 bulan yang lepas. Dan orang lain semua dah dapat. Kenapa 9 bulan? 9 kira 6 lah sebab after 2 months 3 months kan. 6 bulan yang lepas. Sebab pada aku kalau ikutkan cerita orang lain semua dah dapat, kenapa Pit tak dapat? Adakah disebabkan Pit dah tak ada? Dia delay kan? Maknanya bukan semua orang. Maknanya orang lain semua dah settle. Macam kau rasa macam take for granted lah. Macam orang dah tak ada, so macam tak apalah dia tak ada. Mana boleh macam tu. Tapi tak boleh tu, anak-anak yatim ni macam mana? Itu yang aku, kalau orang kata suruh aku sabar, alahai. Orang cakap senang. Sebab kita yang memikul. Orang cakap aku pun kadang-kadang benda-benda isu yang member-member ada masalah dan aku nak cakap sabarlah. Aku rasa macam berat tau. Macam berat nak cakap sabarlah Farah. Aku macam rasa macam berat sebab kita pernah lalui. Kita sabar tak senyum je. Senyum masih senyum, kerja. So kau bukan perlukan orang untuk cakap kau sabar kan. Kau cuma harapkan orang lebih memahami situasi kau. Dengar. So orang kata ambil iktibar, ambil pengajaran bagi siapa yang dah masuk dalam industri ni. Tak kira lah, bukan nak memburukkan sesiapa, even production, management, even artis sendiri kena, orang kata masing-masing menjalankan tanggungjawab dari segi we don't know what happen akan datang. So kontrak, benda-benda tu bukanlah nak kata jaminan 100%, but itulah yang akan bantu kita. At least ada benda yang kita boleh fight, kita boleh nak belikan dia punya staff. Sebab aku tak tahu situasi sekarang kat sana macam mana. Sekarang aku deal dengan orang yang ni, yang Pit deal ni. Producer lah. Yelah. Lantaklah producer tu ada 1, 2, 3, 4 ke, tapi yang deal yang seorang ni, apakah masalah? So selepas daripada itu dia ada call, selepas staff dia hubungi kau, dah dia lama ada follow up. Dah lama dah tak call. Maknanya yang staff tu baru lagi. Baru petang tadi selepas up status yang kecoh tu. Agak besok dia ada call lah kot untuk kalau dia call aku cakap kalau nak jumpa aku ke apa, kena arrange dengan lawyer aku lah. Sekarang dah sampai level tu lah sekarang. Aku dah sampai level tu sebab jangan underestimate orang. Aku senang je, jangan underestimate orang. Lantaklah dia budak kecil ke apa, kau tak tahu background dia macam mana. Jangan underestimate orang. So berhati-hati, buat kerja dengan amanah. Alright, thank you Farah untuk perkongsian hari ni.
Aku harap, aku doakan agar semuanya InsyaAllah, amin. akan settle kan, selesai dengan cara yang elok, baik. yang Aku baik. memang mohon sangat benda ni disettlekan dengan cara yang baik, sebab aku tak naklah benda. Tapi kalau tak settle kat cara yang baik, maknanya See you in court. wow, okay guys. Terima kasih kepada Farah Ahmad yang berkongsi tentang luahan hati dia lah, tentang isu kali ni. Dan guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan share, dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng. Okey, jumpa lagi Channel untuk video-video Tok Abah, Tok Ayah. Jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Okey, see you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua.